Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Pendidikan akan membuat keputusan bersama berhubung isu sijil peperiksaan bersepadu UEC. Ia mengambil kira keperluan mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah yang wajib dipatuhi semua sistem persekolahan di negara ini. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Zamri Abdul Kadir menegaskan perkara ini juga terpakai kepada semua sistem persekolahan yang tidak berteraskan kurikulum kebangsaan, termasuk sekolah antarabangsa dan agama. Tak. Itu bukan soal tu, tak apalah. Masing-masing dia ada pandangan, dia akan bagi pandangan masing-masing. Tapi yang paling mustahak apabila kerajaan membuat keputusan, kerajaan telah mengambil kira semua aspek itu ya untuk kepentingan semua. Beliau menghadiri program Kembara Karisma Pemimpin Muda Madani di Universiti Sains Malaysia. Beliau mengulas gesaan gabungan 32 badan bukan kerajaan Melayu Islam yang mahu kerajaan memansuhkan secara kekal draft rang undang-undang pembaharuan semula bandar dan mengulangi bantahan terhadap pengiktirafan UEC secara rasmi. Katanya pendirian kementerian selari dengan penegasan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa kerajaan mahu menyelesaikan isu berkenaan meliputi keseluruhan ekosistem pendidikan bukan tertumpu kepada satu khusus atau laluan pendidikan sahaja.